Dah lah, jom kita berhenti main game dulu. Jom main badminton pula. Ana tak boleh main badminton. Ana kena balik nak tolong mak Ana angkat kail kat luar. Kenapa tak jemur di dalam rumah atau di bawah tempat tidur? Tak boleh jemur kat dalam rumah. Di rumah tiada pengudaraan dan keadaan yang lembab. Jadi nanti baba busuklah baju tu. Di asrama abang saya pun ada masalah sama juga. Mereka ada ruang jemuran tetapi ramai orang yang guna dan kadang-kadang tidak cukup cahaya matahari untuk masuk. Jadi pakaian mereka agak berbau dan mereka tidak selesa nak pakai. Nanti orang kata muka handsome, bau busuk. Cuba kita ciptakan produk. Good idea. Jom kita reka dulu. Jam best je tu, jom lagi. Jom. Saya Arif. Saya Erhan. Saya Harith. Dan saya Wan. Kami akan membentangkan projek Kipas School. Satu peranti pintar yang menggunakan pengatur caraan di mana kipas berfungsi berdasarkan kelembapan ruang. Ni semua dah okey ni. Kenapa tak nyala lagi? Sekejap. Lah, yang ni belum pasang ni. Sekejap sampai Ana pula pasang. Lembapan dah lebih 60. Kenapa kau buka lagi kipas ni? Cek. Haris, cuba cek sikit. Kali ni salah. Oh, yang ni salah je. Baru tahu. Terbalik kita pasang. Baru tahu kena buat macam tu. Absolute salah.